Kalau dibandingkan DAP dengan MCA, dengan LDP, dengan SUPP, dengan Gerakan, ada 4 parti Cina dalam Barisan Nasional sekarang. Sedangkan dalam Harapan hanya satu, iaitu DAP. DAP mungkin menang 35 kerusi, walaupun mereka bertanding 53 kerusi di Malaysia. 35 kerusi tak boleh menentukan corak perjuangan ataupun corak pentadbiran negara masa depan. Jadi ini satu tomahan sengaja menakut-nakutkan agar orang Melayu tidak menaruh kepercayaan kepada Harapan. Tapi saya yakin bahawa cerdik pandai Melayu sudah bertukar pemikirannya, dan mereka yang menganalisis masa depan Malaysia dapat menimbulkan kesilapan-kesilapan besar yang dilakukan di bawah perjuangan UMNO sekarang dalam Barisan Nasional, sehingga induk kepada isu-isunya seperti GST, seperti barang yang begitu mahal, dan juga bagaimana hilangnya aset negara dijual ke luar negara, tentu sekali akan memberi kesan yang lebih buruk daripada hanya menuding jari bahawa DAP akan memusnahkan hak-hak orang Melayu, yang mana tidak benar. Detiknya sudah sampai dan peristiwanya harus dimulai dengan yang baru. Orang Melayu harus berfikir sekarang. Orang Melayu sekarang bukan orang Melayu yang 30 tahun dahulu atau 20 tahun dahulu. Mereka sekarang boleh melihat dengan sendiri bagaimana pelbagai penyelewengan sudah dilakukan dan bagaimana kita perlu menukar ini semua. Kita dapat melihat sekarang bahawa semua bandar utama di negara dengan kampung baru dan kampung-kampung sudah bersemuka rakyat untuk mau menukar kerajaan, menukar hala tuju dan menukar masa depan negara dan bangsa.